Dalam channel Fatihah Story. Okey, ini bakar bahulu. Macam mana bakar bahulu? Apa tak tahu? Okey, dengar baca. Apa tak tahu nak bakar bahulu macam mana? Okey, dalam bahasa Inggeris panggil behulu. Okey, behulu. Kuih ini telah ada sejak dahulu lagi. Kan? Dahulu orang membuatnya ketika sambut hari raya. Namanya kuih bahulu. Betul. Okey. Kuih bahulu. Kuih bahulu. Bahulu dibuat dan direka dengan cantik. Bentuk ikan. Ada bentuk bahulu betul. Okey, sentuh. Berbagai-bagai bentuk yang menarik. Ia dijadikan hadiah untuk majlis rasmi. Okey. Pada masa dahulu, ini pada masa dahulu bahulu dibakar menggunakan api daripada sabut kelapa. Okey, sabut kelapa. Api diletakkan di atas dan di bawah. Bawah dan atas lah. Sekarang bahulu dibakar menggunakan ketuhar elektrik. Digunakan kuih lah. Oven. Membakar bahulu akan menjadi lebih cepat. Bahulu ada berbagai-bagai perasa. Lembut dan enak apabila dimakan. Ia mempunyai perasa rempah, pandan dan ros. Kau pernah rasa yang biasa punya? Bahulu juga dibuat berbagai-bagai bentuk dan warna. Okey, kita cakap ikan tadi. Bentuk bunga dan haiwan kelihatan cantik. Betul. Bahulu boleh digulung. Digulung. Ia dibubuh berbagai-bagai perasa. Biasanya perasa tersebut ialah jam, krim dan oranye. Okey, itu dia. Kuih bahulu ada pelbagai bentuk acuan. Buat ikan kerang. Acuan ini biasanya diperbuat daripada tembaga. Cara ini adalah bahan membuat bahulu. Itu adalah bahan untuk membuat bahulu. Nak buat bahulu kena ada telur, tepung gandum, asin, asin dan gula. Tu je nak buat. Tengah fikir betul-betul. Tak ada nak buat ya. Itu bahan. Bahulu tidaklah susah untuk membuatnya. Masaknya juga cepat. Ia tidak perlu masa yang lama. Dia tak masa lama. Ini kembang. Nampak kelas lah. Tapi kena tiup je. Telur dan gula akan diputar hingga kembang. Berbagai-bagai cara digunakan. Tahukah kamu alat yang digunakan? Tepung gandum diayak terlebih dahulu. Bancuhan yang siap dipukul akan dicampur tepung. Bancuhan bahulu dimasukkan ke dalam acuan.
Ketika ini kita perlu berhati-hati. Tahukah kamu mengapa? Kuih ini akan dibakar. Ia dibakar di dalam acuan. Berbagai-bagai cara dahulu dibakar. Tahukah kamu bagaimana? Okey, itu soalan. Tanda soalan. Okey, itu soalan. Okeylah, bye. Jumpa lagi. Jangan lupa tengok story time.